sky, you should know that. Oh, cantiknya. Guys, biru. Nampak tak air dia biru? Kan. Tujuan dia apa? 1, 2, 3. Nah, daging buaya mah nak. Daging buaya bang. Makan. Besar man. Man nak tu. Wah, dia pacak kepala dia ke belakang. Ambil. Okey, Assalamualaikum. Morning guys. Pagi ni kita nak pergi ke Krabi. Semoga selamat sampai ke destinasi. Gerak awal sikit. Pukul 5.40. Okey. Ini adanya keadaan waktu pagi di Hat Nyai. Okey guys. Kita ada gerak ni. Alright. Ini mana ni Patalong kot kan. Masuk kiri ni nak ke Trang Benderang. Baik, awak tak update. Okay. Wow, macam jalan je. Boleh pusing-pusing lah. Macam playground je. Baik, lagi 49 kilo. Alright. Let's go. Lagi 155 total. Ni kita nak pergi ke Emerald Pool dulu. Kita mandi dulu. Sebab saya tak mandi lagi pagi ni. Kita mandi ke Emerald Pool. Alright. Saya Turn the winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close
rasanya ni. Tuhan. Masuk kan? Tak apa pun kan. Gajah tu lah. Batu gajah. Andaman Gateway. kecil ni. Okay guys, lagi 105 km untuk kita sampai ke Emerald Pool dekat Krabi. Ku berjalan di dalam hujan, mencari api yang terpadam, namun sudah sekian lama hanyalah. Sebagai satu kenangan, ku ciptakan satu taman. Rashidah Utama, sebuah kubur cinta. Lampu hijau, let's go. Ku berpijak nyata di sini, tak tercapai bintang di langit. Ku siramkan air mata pada darah cinta, sebagai hiasan taman ini. Full. Full. Okay, ni apa? 44.8 baht 1 liter. So, dalam RM5 kot.
RM6 lebih. Saya bayar pakai kad Visa pas kilo. Okey korang, 430 baht 1 liter 44.8 Tadi kat Bancak tadi murah Baiz, 44.6 44.5. Lain-lain rupanya harga. Okey guys, jumpa lagi. Okey, Merpul belok kiri. Wah, apakah? Apa bermain semua? How much 70? 20. Car? Car how much? Ticket 1 person 400 baht. Oh, by person. Ni 50 Ni have to bring inside, no need? No. Okay. Thank you. Guys, Emerald Pool guys. Salikap. Kap. Okay, orang Emerald Pool. Wow, seronoknya. Seronok. Ada makan lah. Kita halu. Malaysia. Okay. Okay. You want me to go kan? Oh no. We family. Okay. How much? 7. Tahun. Ni 16. 14. 16, 14, 10. Old lady. 2,000 baht. 2,000. 2,000. Can I use QR? Oh, 2,200 baht. $100. Okay. Thank you. Alright. Kita dah dapat masuk dah ke Emerald Pool. Agak mahal tu. Wow, Zaim jernihnya. Tengok air dia. Ya Allah. Zaim, tengok air dia. Lawannya. Belum, sanalah. Back to nature. Look at that. What? Ni jauh. Ni dekat sikit. Ikut jalan jauh ke ikut jalan dekat? Lebih 200 meter. Pergi jalan jauh lah, balik jalan dekat. Wah, look at that, Zaim. Beautiful. Jernihnya. Koma. Tengok air dia. Zaim, tengok air dia. Jernihnya. Okay, YouTubers. Kalau dah lalang sampai ke Krabi ni, spend duit sikit lah nak dapatkan pengalaman ni. Tapi tak apa, korang tengok video ni pun okey dah. Tengok sampai habis. At least support channel Abah.
Ni kena berjalan lebih kurang 1 km tau kalau kita ikut path yang ni. Kalau kita ikut jalan yang gravel tadi tu, yang tu 800 meter. Beza 200 je. Ikut sini je lah, nampak cantik sikit. Hutan betul ni. Nampak ni, pokok duri-duri ni. Okey. Mana? Tambah lagi 60 meter. Hari guru. Dua-dua boleh. Tambah lagi 60 meter ke dah tiada. Aulah. Mana kita? Sini. Ha? Kita straight. Straight je lah kan. Look at that, ma. Bawah. Bawah, ma. Cantiknya. Ma, ma. Cakap apa, Ma? Ma. Ma. Cakap apa? Ma. Cakap apa? Ha? Oh, ni lah menara tinjau. Bukan. Ini adalah Crystal Pool. Guys, tengok. Oh, jernihnya. Crystal Pool. Emerald belum lagi. Nah, boleh. Crystal Pool Columbus. Tak. Crystal Pool receive water from Emerald Pool and other water sources. Measure 35 meters wide, 45 meters long and 1 to 3 meters deep. 1 to 3 meters. Dalam lah Zain, sampai 3 meter pada. No. The bottom of this pool is littered with mud and debris. Ada lumpur dengan tu je lah Zain. Korang juga waktu buka pukul 10 pagi sampai 3.30 petang. Percaya atau tidak, Cik Nen dah nak sampai ke Blue Pool dah. Oh, the Blue Pool. Guys, at last. Okay guys, ada tempat lepak. Korang lawannya so beautiful, birunya. Wow, nice, nice, biru. Nampak tak air dia biru? Biru, cantiknya. Perhatikan, pos-pos.
Okay guys, inilah dianya Blue Pool. Atas sikit daripada Emerald Pool, tapi tak boleh mandi untuk tengok-tengok aja. Oh, suhu air 30 hingga 50 darjah Celsius, roughly around 10 meters. Besar dia 10 meter lah. Lepas tu 4 hingga 5 meter dalam dia. Wow, awal lah korang, awal-awal. So kita ambil gambar atas kan. Besar Wah, besar sungguh kok. Ambil gambar tapi takut. Okay, try. Aduh. Satu, okay. Lepas sama-sama masuk dalam. 1, 2, 3. Oh, tak ada air. Emerald Pool guys. Oh, banyaknya foreigners. We are also foreigners. Guys. Okay lah, abang masuk dalam air. Okay korang, masuk dalam air. 1, 2. Oh, dia je tu. Lampin je. Kan dia marah abang je lah. Tadi saya duduk pakai baru pasal saya buka mata. Buka mata. Dia tak gitu kan foto. Jadi mana lagi tu? Saya selai guna kaki. Like guna kaki. Kita rumah sana. Hai guys, sekarang alhamdulillah selesai dah mandi dekat Emerald Pool. Oh. Mandi kat Emerald Pool, tengok Blue Pool, Purple lagi, semua ada dah. Lepas tu kita try makan kedai biasa je dekat depan apa nama Emerald Pool ni, tempat mandi tu. Sedap lah, recommended. Abah visit memang recommended. Korang try lah dia punya nasi goreng tom yum, kerabu Maggi. Boleh kita makan tadi kan. Sedap lah. Oh ni pat kerapau. Nice. Ini abang rasa kerabi dah. Ya tu. First time weh. First time. Pertama kali sound test menjejakkan kaki ke Krabi. Wah, Krabi lah. Dai. Okey. Abang rasa mana-mana rider yang dah pernah sampai Krabi ni mesti dah hafal lah jalan ni. Orang mesti dah hafal lah jalan ni kan. Orang mesti ingat jalan ni mengimbau kembali kenangan. Abang first time weh. First time boh. Kita first time 300 meter. Banyak burung ni. Boleh. Mana parking ni? Cari ketel. Burung lah besar. Sini kot ketam ni. Sini kot. Yes. This is it. Aduh. Hai. Korang. Oh, korang. Abang dah sampai ke
dah sampai Krabi. Tu apa ni buat tutup ke? Nampak ke? Salute. Cantik guys. Kona sana, kona sini. View sana, view sini. Melilau-lilau dah biji martabak, tak tahu nak tengok mana. Jalan dia macam licin macam lah. Tujuh kilo lagi nak sampai ke hotel. Lagi 2 hari ni abang dan family akan stay dekat Aonang. Apa nama dia? Anyavi Aonang. Wow, Mountain View Aonang. Oh, nice. Apa tadi? Abang stay dekat Aonang. Bukan. Apa nama dia? Anyavi Aonang Krabi Resort. Lebih kurang macam tu lah. Nanti dah sampai nanti abang tunjuk bilik dia macam mana. Nak gerak, tuk-tuk ada. Pakai Grab. Abang dah tanya dah. Dia orang ni dah ada diskaun langsung. Kalau apa? Ni, tuk-tuk ni. Kalau Grab kan harga fix kan. Senang sikit. Sebenarnya kesian lah brother-brother yang buat Grab. Dia orang mesti dapat 100% je. Yang buat fully tuk-tuk ni dia dapat 100%. Tapi itulah 100% dia tak ada diskaun langsung. Ni lah kita expand China car. Okay guys, Alhamdulillah. Okay guys, kita sampai. Tunggu sekejap Okay, bilik nombor 328 dekat Anyavi Aonang. Inilah dia ni bilik. Kita tengok room tour sikit. Harga sangat-sangat berpatutan. 100 lebih juga rasanya. Abang tak ingat. Ada kolam jacuzzi. Tapi bilik tu see-through lah. Alamak. Ada lansir. Ada jacuzzi dalam bilik pun ada kolam. Almari pun sebesar salam. Peti ais pun. Boleh bubur lembu korban lah ni. Hati pun besar. Cantik. Tak ada love lagi Welcome macam nak berbulan madu. Aonang. Cantik. Agak macam tapi view ni lah. Kolam tepi sana. Okey. Bilik sangat kondusif, sangat menarik. Boleh tidur ramai. Apa lagi ada kat hotel? Tapi tadi perasan macam banyak nyamuk tadi.
Sira, masuk Sira. Inilah view hotel. TO design dia. Tangga tapi semua tangga lah. Orang tua seksa sikit lah. Tadi mak. Aduh. Uish. Serius lah. Ni kolam apa? Private Nice. Kolam budak-budak. Bawah atas bar. Bawah ni ada bar. Pool bar. Oh tu parking lagi. Parking kat belakang. Okay, nice. Ni kolam. Tangga pusing-pusing. Hotel ni turun bawah dalam 4 kilo lah. 3 kilo lebih. Dah sampai Pantai Onang. Ni kita lepak sana lah. Okay guys. Jumpa lagi. Oh, meriah ya. KB. Ha? KB. Nak ada tu TV dah. Oh, ni lah lemak ni marketnya. Aduh, Muslim lah, Muslim. Mana lu? Sini lah. Aiskrim kamu Zaim? Maggi soup? Tunggu dulu. Itu tak halal. Magic shop, bukan Maggi soup. Oh. Magic shop? Mana? Oh tu? Alah. Oh tak ada. Tak ada. Tu. Itulah. Ni apa? Kebab. Boleh lah. Kat round dulu. Round dulu lah. Tengok kan yang pakai tudung ni saya. Jagung. Susah juga cik makan. Kata ramai ni Muslim. Wah. Ni. Terdesak. Besok nak raya. Besok buka lah. Diorang buka lagi. Nanti datang balik ya. Okey, sama. Oh no. Thai pancake. Go for pancake. Nanti lawan. Take away lah. Take away. Egg grill squid. Wow, ni sedap kan? Oh, Man nak Man? Buaya Man? Oh, besar ya. Daging buaya Man nak? Daging buaya bang. Makan. Besar Man. Man nak? Tu, daging buaya, sate buaya. Bau dia mak, jom. Oh, Ha? Jom masuk dalam, jom. Jom kita tengok tarian Thai. Nari apa sebenarnya? Wow, dia pacak kepala dia ke belakang.
esok ni kita nak makan apa ni? 7E lah jawabnya mas sepanjang hari semua burger, spaghetti.